Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni nak makan nasi kukus ayam dia bagi besar, ayam berubah besar. Kemudian ada kuah dan timun. Ni tak ada ni memang tak dekat lah. Sambal belacan. Pada saya okey, sedap lah dia makan. Yang penting agak murah. Tempat lain ada RM8, ada RM9. Tapi sini RM7 je. Ayam besar. Yang penting ayam goreng berempah ni cukup rasa. Memang sedap. Patut ramai beratur. Lokasi dia di Meru Perdana. Yang buat dia sedap ni kuah dia. Ni sambal. Dua kombinasi ni cukup. Boleh repeat lagi. Ada ayam ni? Nak ayam ni? Tak ada nasi lagi, baru balik. Tak ada, selesai. Nak kuah tu sikit. Yang tak suka pedas, boleh kurangkan dia punya sambal. Sebab boleh tak asing lah. Macam mana? Sedap lah? Antara 1 hingga 10, berapa? 8.5. Masih ada lagi nasi kukus ayam berempah yang sedap tapi murah di Ipoh.